Iran, sebuah negara yang sering menjadi tumpuan dunia. Namun, sejauh mana kekuatan ketenteraan Iran? Mari kita selami. Dengan lebih daripada 610,000 anggota aktif dan 350,000 simpanan, ditambah dengan 220,000 ahli basij, Iran memiliki hampir 118 juta anggota bersenjata. Ini menunjukkan komitmen mereka dalam mempertahankan negara. Tentera Iran, termasuk Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC, dan Basij menjalani latihan yang intensif untuk memastikan kesiapsiagaan mereka. Namun, kekuatan Iran tidak hanya terletak pada jumlah anggotanya. Mereka memiliki ratusan peluru berpandu jarak jauh seperti Shahab dan Sejil yang mampu menyerang sasaran sejauh 2,000 kilometer. Ini menjadikan Iran salah satu negara terkuat dalam teknologi peluru berpandu di Asia Barat. Dengan kemampuan ini, mereka mampu mengekalkan pengaruh yang signifikan di rantau ini. Tetapi, dalam konflik semasa dengan Israel, banyak pelancar dan sistem peluru berpandu Iran telah diserang. Serangan udara telah memusnahkan sebahagian besar aset mereka. Namun Iran tidak hanya bergantung kepada peluru berpandu. Mereka memiliki kekuatan asimetrik yang termasuk drone, serangan cyber dan peluru berpandu yang tersembunyi di bawah tanah. Terdapat juga kemungkinan senjata atau aset lain yang masih dirahsiakan. Walaupun Iran tidak setanding dengan kuasa besar seperti Amerika Syarikat atau China, kekuatan mereka dalam peluru berpandu, drone dan jaringan proksi serantau menjadikan mereka antara kuasa yang paling ditakuti di Timur Tengah. Pengaruh mereka meluas melalui militan proksi yang beroperasi di pelbagai negara, menambah lagi kompleksiti geopolitik di rantau ini. Jadi adakah Iran satu negara dengan pertahanan yang kukuh atau ancaman ketenteraan yang besar? Pendapat anda mungkin berbeza, tetapi satu perkara yang pasti, kekuatan ketenteraan Iran tidak boleh dipandang remeh.